aja Ramli. Okey, Assalamualaikum. First kali untuk malam ni saya baru sampai rumah, baru balik kerja tengah malam. Isteri saya dah tidur, anak saya dah tidur. So saya lapar. Diorang tak masak sebab saya tak suruh masak. Kan, diorang hanya beli roti ni je, roti boil. Apa ni? Tu. Jadi saya nak masak malam ni saya nak buat burger. Jadi kita makan burger simple punya. Saya nak kongsi dengan anda macam mana nak buat burger yang simple. Saya tahu anda pun tahu nak buat, tapi saya nak share saya punya menu. Okay, first kali saya ambil sayur. Saya ambil beberapa helai je sebelum dia memburuk. So saya ambil dulu, kejap lagi kita potong-potong halus-halus. Burger mestilah buatan Malaysia. Burger Datuk Haji Ramli. Okey. First sekali kita potong sayur. Buang untuk dia. Kita potong halus-halus. Yang putih ni kita ambil. Okey, saya akan hasilkan tangkal dia dengan daun dia. Ini tangkal dia. So, ini daun dia. Saya basuh dulu. Kemudian kita ambil air panas. Kita biarkan biar dia layu di tasik madu. Okey, sekarang kita di dapur. Kita untuk masak burger. First sekali kita masak kuali lepeh. Sementara tu sebelah dia saya nak rebus air. Rebus air untuk stok anak punya susu malam ni. Okay, buka api perlahan. First sekali kita ambil ni sikit. Ambil ni. Kita lumurkan. Tak ambil banyak pun, sikit je. Tunggu dia panas sekejap. Sekejap lagi kita akan letak burger. Hari ni nak buat burger special. Okay dah. Tak 2 biji terus. 2 biji pula, 2 keping. 2 keping je cukup, seorang satu. So nak iklan sikit lah. Kuali ni tak melekat. Selalunya kuali ni orang camping pergi, orang beli, orang camping, apa aku cakap ni, orang camping pakai kuali macam ni lah. Ada yang kuali lekuk sikit, lebih kurang lekuk macam ni. Yang tak melekat, bakar ke, grill ke, atau nak goreng atas ni pun tak melekat. Okay, itu iklan dia. So saya gunakan sebut lada sikit. Aku sebut lada, tapi aku letak lada putih. Ni baru sebut lada.
Lepas tu chili powder. Okay. Sikit je. Okay dah. Lepas tu kicap. Sikit je. Setengah orang kat kedai dia pakai dia pairing. Kita buat kat rumah ni kan. Tapi rasa dia macam kat kedai. Sapu. Dia naik rasa sikit. Bubuh di sebaliknya pula. Mana tu? Ada setengah orang bubuh sama kari. Ada setengah bubuh rempah kari. Rempah kari. Yalah kari lah. Black pepper saya lupa saya letak mana. Ni barang dia. Camping. Ni barang dia. Ni bawa black pepper. Penyek kan. Ada setengah orang bagi lipat dua kan. Ni tak, dia nak keping ni. Saya pasang api perlahan saja. Okey. Sebab kenapa? Supaya saya senang uruskan benda lain pula. Okey. Roti nanti saya tunjukkan. Kita masak dulu dagingnya. Berapa lama nak rendam sayur tadi? Okey, sayur tadi rendam sekejap je. Dalam lebih kurang dalam 1 minit atau 2 minit. Tentu je rendam air panas. Air panas tu biar air panas berasap. Apa? Lama susahnya nak sobek dengan plastik. Standby telur. Makan telur. Okey. Naik bau. Bau manis, bau masin daging pula. Original masin, tak ada bubur lain. Okey. Ala-ala kita saya akan pakai sos cili Ibrahim. Ataupun siapa yang tak tahan pedas, pakai je sos cili Maggi atau cooking ball ataupun Thai, whatever you like. Okay, whatever you like. Speaking pula. Almost done. Almost done. After make, we put egg. We make layer of egg as a underground layer. Air pun dah panas. Kita tengok. Standby. Takut anak nak minum susu malam kadang senang nak buat. Okey, ni dah masak, tutup. Nah, 2 kerja dalam satu. Burger dah masak. Okey. Next step, saya akan buang minyak dia. Minyak yang ciput-ciput ni saya akan buang. Saya buka api balik. Buka perlahan je. Yang ni kena be careful.
Malas sikit. Apa awak nak bubuh? Cili ke, bubur cili ke, apa ke, black pepper ke. This is what I'm talking about. Sebut Brahim pula. So kat luar nanti saya tak payah lah bubuh sos kat luar. Okay, kat tengah. Nampak tu. Okay, letak tepi. Telur yang kedua. Nampak tak? Kita buat dia. Okay, letak telur pula daging. Saya tak nak pakai MC. Nanti bising. Dia orang tengah tidur. Apa pun pakailah apa ikut keselesaan anda. Tak nak lipat. Jadi settle. Okey, sekarang kita kat ni air pun dah suam. Apa sama. Ini adalah bahan yang kita sediakan tadi dan juga roti. Saya pakai roti butterscotch, tambahkan lagi tenaga. Pakai roti biasa pun boleh. Ataupun roti burger tu yang bulat. Ambil 2 keping roti. First kali kita ambil yang rumah saya punya lah. Rumah saya ni ni. Rumah saya. Tu bubur sayur ni sikit. Yang banyak-banyak, sikit-sikit je. Okey. Ambil yang batang sayur tadi. Nanti dia makan sama macam bawang besar. Okey, sudah. Tak bubur cili tadi kan. Ini saya pakai cili tomato. Cili apa? Cili lagi tomato apa aku cakap ni? Maggi sos cili. Sikit sudah. Dia nak banyak nanti dia tambah. So, ambil roti, terang. Itu dah siap. Ini untuk dia. Untuk saya pula. Roti. Ni. Saya dah bubur sos Brahim tadi. Ni. Buat tengah-tengah. So, inilah hasilnya. Satu untuk wife saya, satu untuk saya. Dia bau peka, dia dah bangun. Terus tambah mayonis. Nampak? Fire fresh.
Okey. Jangan segan-segan nak cuba, buatlah. Saya anda makan. Assalamualaikum.